Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sedar tak sedar, sepanjang kita rancaknya kita menjalani ibadah puasa pada pagi-pagi terakhir Ramadan kali ini, kita terlupa akan satu silibus Ramadan yang jarang kita sentuh. Apa silibus tu? Ramadan menundukkan kesombongan. Tapi hari ini saya nak fokuskan kepada kesombongan kita terhadap keselesaan yang kita ada. Jadi saya nak semua pandang sini dan fokus dengan apa yang saya nak kata ni, ya. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sekecil zarah sifat sombong. Perasan tak? Bila masuk bulan Ramadan, pasti kita akan digemparkan dengan berita-berita kekejaman yang dilaksanakan ke atas saudara yang kita sayang dan kita kasih di Palestin. Setiap kali Ramadan, kalau bukan sebulan, pasti ada sehari. Ni ustaz ke? Ulama ke? PU ke? Baiklah Koma. Cerita pasal budak ni bukanlah satu benda yang baru sebenarnya. Tetapi sengaja saya nak highlightkan pada musim-musim raya ni kerana kita merasakan bahawa budak ini keyakinan dia begitu tinggi dalam menyampaikan hujah, berpidato di hadapan khalayak. Jadi di musim-musim raya ni kita nak highlightkan bakat dan juga kemampuan. Antaranya seperti ini, anak-anak kita yang mampu untuk berhujah, berpidato di hadapan khalayak dengan begitu confidence, keyakinan yang begitu tinggi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Cik Tam Oboy TV. Jadi apa yang kita nak highlightkan bersempena dengan musim-musim raya ini ialah kita nak tonjolkan kehebatan anak-anak kita yang mungkin boleh menjadi contoh kepada yang lain-lainnya. Sebenarnya nak bercakap di hadapan khalayak ni bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi bercakap dengan penuh keyakinan. Jadi ini di antara contoh, walaupun bukanlah benda baru, tapi contoh kepada kita semua untuk mendidik anak-anak agar boleh berbicara seperti Muhammad Shazlan Putra bin Sazli ini daripada SMK Sri Nibong Tebal, Pulau Pinang. Sehingga kan Menteri Pendidikan juga kagum dengan sekolah SMK Sri Nibong ini dihighlightkan dalam perutusannya pada awal tahun yang lalu. Pertama, sekolah menengah kebangsaan Sri Nibong, di Nibong Tebal lah, ya. Dan sekolah ini adalah sekolah yang saya sifatkan sebagai sekolah yang membawa kepelbagaian anak-anak kita dengan sangat baik.